Abang-abang jangan risau. Kalau rasa selesa orang panggil tahid Cik Tom, teruskan je. Biarlah anak pandang rendah, isteri pun dah malas nak tegur. Asalkan abang puas hati dengan air hijau tu kan? Nak berhenti? Alah, itu bukan untuk orang lemah macam abang. Memanglah badan akan menggigil, tidur tak lena, otak rasa kosong. Itu harga yang abang kena bayar sebab pilih jalan tu. Sebab tu saya cakap, pangkal jalan ni bukan untuk semua orang. Ia hanya untuk lelaki yang betul-betul nak tebus balik maruah dan nak respect dari family semula. Dalam ni ada herba rare, akar sulo bayu yang bantu tenangkan saraf dan buang sisa air hijau dalam badan tu sikit-sikit. Bila badan stabil, simptom menguap dan kejang kaki tu makin ringan. Cara amalkan, makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Tapi kalau abang rasa lebih bangga dengan gelaran tu, tak payah cuba. Tapi kalau betul-betul nak berubah jadi hero keluarga, pangkal jalan adalah langkah pertama. Ikhtiar sekarang sebelum terlambat.